Ingatlah, ini hari puasa terakhir. Macam min Allah. Tengok spek Mail. Semua orang tengok muka Mail. Tengok. Tengok cute. Nampak? Cakap dia cute, Bu. Bakar lama. Lama ke kena bakar, cik? Lama juga lah, Cah. Ibu tunggu dia pergi mana-mana. Khadijah dia berlagak dengan Aisyah. Makeup look for raya, makeup look for raya. Saya cakap pada ibu, nak tengok sosok Ijah ada kat situ tak? Tak ada. Jangan bagi tahu dia apa-apa tau. Makeup look for raya. Aisyah dah jumpa my makeup raya look. Okey tak? Kenapa dia kakak sini? Tengok macamnya jambang. Dia macamnya kening. Wah, apa asal kau buat macam tu? Kenapa? Sebablah dia tak Dia doktor bagus. Semua dia dah pandai. Jangan lebihkan kawan. Okey? Okey, bye. Bukan video sedih. Okay, back to track. Nama dia Aisyah Khadijah. Main lah. Buka, main. Tak nak. Aisyah tak sangka dia akan post macam ni. Senyum. Tunjuk bibir. Macam mana tunjuk bibir? Password. Oh, macam mana nak unlock? Assalamualaikum. Wow. So ni ruang tamu, masuk-masuk. Cantik, very kanak-kanak. Ni ruang makan. Kat sini ada satu bilik. Wow. Tandas. Sini ada lagi satu bilik. Ni tandas. Ada satu bilik. Good. Di bahagian dapur. Fancy. Korang masak, korang boleh tengok pemandangan sambil anak korang main kat luar ni. Kenapa? Apa yang ada kat sini? Macam 7-Eleven, Spot Toto. Semua tu jual nombor. Tami Pak Bistro. Apa tu? Pak.
apa-apa. Lepas tu. Mati. Tu je. Dia jejari studio. Kau sebutlah benda kita boleh pergi tempat makan. Tempat makan. Tengoklah apa yang ada. McDonald. Tak ada. KFC. Pizza. Ya Allah, selamatkanlah kita. Janganlah cakap interesting place beside me. Kita tak nak pun pergi tempat kita nak makan je. Kau cari food near me. So sekarang kita orang sedang mencari Ion Big Batu Pahat sebab kita nak pergi KFC, nak beli makanan untuk dinner. Dan Asya nak pergi McDonald nak beli kopi. Gembira dapat donat. Kenapa? Dijah potong. Sedap. Ni tak main pun. Asya dah siap. Tudung ni turun bawa kan. Asya ambil daripada dalam beg. Asya tak iron daripada rumah, daripada basuh. Korang percaya tak kata iron? Kan? Tapi kata iron, serius. Dan Asya hari ni Asya pakai baju warna pink sama dengan dia orang. Dia brother. Ini saya tak kenal. Tudung hitam, baju pink, kembar. Tu saya tak kenal. Tapi Asya tak boleh challenge keputihan dan kemancungan dan kebulatan mata diorang. Tak, akak memang natural beauty macam ni. Aisyah, video Aisyah masa nasi jatuh. Khadijah marah Asya lebihkan sepupu Asya. Jasmine, Kak Ida jealous. Kenapa? Ada jalan lain. Agak-agak kat situ. So sekarang ni kita nak pergi rumah saudara mara. Kita 3 kereta. Sebenarnya muat je 2 kereta. Sebenarnya muat 2 kereta. Tapi In 100 meters. wow, lama tak dengar suara. Akak kalau pasang navigate map akak tak pernah dengar suara. Abah dengar? Cukup je 2 kereta tapi dia sini case ada emergency so 1 kereta boleh balik. Yeah. So Asya risau dengan keadaan pemikiran otak sepupu Asya ni. Dia cakap macam ni, Kak Ija macam terjun bangunan, lepas tu tak mati. Lepas tu Kak Ija, ye saya tak mati. Dia macam, adik ingat kita ada 3 nyawa macam game ke dik? Ini semua yakin. Tapi adik jangan try terjun bangunan nak cek mati tak. Tak ada dah, serius lah. Yang macam haiwan betul-betul macam akak. Contoh akak cakap akak nak jadi kuda. Tu minggu Allah, lempang aku adik. Hello. Dia tak. Kita dah dekat Batu Park Mall. Sini. Tu adik. Tu lajunya. Oh no. Tolong ambil dia. Pinjam kursi nanti. Dia dah nak jatuh longkang. Oh tak kot, saya takkan pegang. Tak nak. Dia kecil Almat. Dia suka kakak Almat. So kita malam ni kita party Maggi. Diorang tengah buat. Kita makan Maggi. Kita makan Maggi ayam, Syah Maggi kari, Dijah kari, Jasmine kari, Adam ayam. Alah, bukan. Dah. Hello. Dah mandi. Adam form 1. Tak. Dia form 5. Tengok ni. Tadi ni semandi dah. Form 5 dengan form 1. Hai. Anas, Nama saya Abah Amar. Ahmad. Ni Abah Amar. Oh, Abah Ahmad. Saya suka makan kacang. Abah ni best ni. Kacang. Kacang ni okey lah. Biar saya pegang. Ya. Lepas makan kacang, tak dekat-dekat. Lepas makan kacang, saya tak boleh jalan. Tapi saya suka makan kacang. Oh, wah. Makan sedap. Basuh okey. Sedap sakit. No, ni. Sakit. Astagfirullah. 4 klinik tutup. Burger. Astagfirullah. Burger aiskrim murah. Beli 3. Beli 2 pula. Lepas tu tak boleh jalan. 2. Boleh jalan. Okey lah. Boleh dah. 3. Tadi tak boleh jalan. Okey lah. Alhamdulillah. Nampak? Jangan kacau bos. Oh. Aisyah. Sial. Aisyah. Aisyah. Sial. Aisyah. Sial. Aisyah. Sial. Dijah. Oh, ini sikit. Sikit lagi ada. Ini Abah. No, Ni bukan abah, ni bukan Nur, ni bukan rumah, ni bukan ibu.
Mak sikit, mak sikit. Mael betul. Sikit. Mael dah betul. Ini Ija. Sikit. Bukan sikit. Ija. Je. Ija. Jan. Baby. Jan. Ija. Jan. Syah. Aisyah. Yes. Aisyah. Ija. Yes. Okey, siapa ni? Yes. Jangan kacau dia marah. Ni siapa? Buat cakap. Lupa. Kak balik pukul berapa? Lepas makan makan balik terus. Orang tinggal sini. Mana ada? Okay. Kak ada berapa subscriber? Aduh. Boleh tak tanya soalan macam kemanusiaan sikit? Bukan pasal YouTube, bukan pasal... Aisyah sayang Kak Iza. So, nikmatilah dapur idaman kali terakhir. Honestly, saya suka gila dapur dia korang. Kita orang makan kat sini, dinner, lunch, breakfast. Budak-budak main bola kat luar. Tu Dija dengan ibu. Wow, telur. Telur goreng, telur mata. Kau tak breakfast kan? Aisyah breakfast? Pagi tadi lah breakfast, pagi lah. Aisyah bangun, hello. Kau yang tak bangun, Dija bangun tidur pukul 12.30 hari. Wow, lalu bridge, hello. Falling down, falling down, falling down. London bridge is falling down my valley. Sahabat-sahabat, ini kan raya. Malu apa, Ida? Ida, jalan jam. Apa lighting on point? Oh, lighting on point, okay. Hai, Assalamualaikum. Kita kat open house pertama tahun ni. Asal aku ni. And Asal tak rapat sangat dengan orang tuan rumah ni. Tak adalah tak rapat, tapi ada lagi rapat. Kita orang satu kelas, tapi dia pindah masuk form 4. Dia masuk sekolah teknik dia. Itu dia? Itu dia? Dia suka lepas tu kan, Tika, Sabtu ni jemput datang rumah. InsyaAllah malam 8 malam sampai ke 12 malam. Ya, nak party terus. Lapar. Datang rumah, kod pemakaian. Pakai kain batik. Wow. Tak boleh, kita kena buat yang siang tu more. Masa-masa Kita buat tema. Sumpah kita pakai kain batik dengan SK. Beli barang. Tak selamat. Dia tanya kau pernah jadi anak dia tu kena buang. Asal kau tiba-tiba tanya pasal show? Korang kan dapat. Korang bertiga kan macam Three Angel. Lepas tu Syukri pun dia macam dah lama tak pernah jumpa dia selepas dia pergi. Jemput makan Alia. Alia iPhone user. Makan Alia. Kena sebab aku nak suruh kau ambil gambar aku. First open house Aisyah makan nasi tomato. Chocolate moist cake. Ini kawan Aisyah masa kecil. Masa kecil je. Dah besar tak tahu kawan. Sakitnya. Dah besar ramai benci. Korang. Walaupun orang membenci Aisyah, ada tak membenci Aisyah. Moist cake ni sedap gila. Aisyah nak bawa balik tapi mak dia cakap sepotong RM5. Tak jadi lah. Mukbang. Masa Aisyah form 4, Aisyah masuk sekolah lambat sebab Aisyah demam. Okay. Lepas tu Aisyah ada kawan baik. Diorang ni semua macam jahanam. Tak jaga tempat duduk untuk Aisyah. Diorang duduk depan, diorang duduk antara diorang je. Diorang biarkan Aisyah duduk belakang. Sebaik ada adik kamu. Kalau tak, Aisyah duduk seorang. Tapi dia bising. Dia cerita umur berapa? I tidur, Masa form 4. Aku tidur dalam kelas, okay? Kau tidur banyak. Lepas tu bila kau bangun kau bising. Tapi kerja sekolah aku siap ke? Itu kerja sekolah tu antara kau dengan Allah lah. Aku tak tahulah. Bila kau berjaga kau bising. Kau tak barang. Kau tekan pen. Kau betul-betul baris semua. Dan sebab dia lah aku pindah depan sebelah cikgu. Malas. Tahun lepas ni itu ke? Form 4 16. Sekarang kita 22 tahun. Okay, 6 tahun lepas punya cerita. Dah lama pendam. Nak cakap. Dah habis dah. Sekarang ni hari raya. Aku maafkan korang. Tak apa. Kau tak minta maaf. Aku nak maafkan korang lah.
Baru hari ni aku maafkan. Lepas tu pindah Dewan. Daripada Dewan baru pindah kelas lain. Aku tak ingat dia bilik dia tu tak. Mungkin aku tak datang aku demam. Tak, kita pindah. Dalam masa sebulan tu dia ada berpindah rangka. Tak, kita orang duduk situ sampai final. Sampai habis. Bukan kita duduk dekat bilik lantai cantik. Yang bilik dekat blok F. Ya. Tu Mumbai. Oh, duduk dekat kapet biru tu. Kapet. Bilik yang terperap. Bau macam-macam. Bukan komputer dia, meja dia double desk tu. Apa ada gambar Sabrina baring kat situ? Kau nak masuk juga? Ada, dia baring tu main phone di bawah. Betapa terperap bilik. Dan bateri kamera pun habis.